Bukan konsert, bukan tamasya, tetapi orang tetap berpusu-pusu nak tahu tempat penuh ilmu dan suasana luar biasa. Semuanya ada di PBKL menantimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Welcome, ahlan wa sahlan dan selamat datang ke podcast TVRZ at PBKL. Saya Fasiha akan menjadi hos anda pada hari ini. Kita akan sembang santai tentang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ataupun lebih dikenali sebagai PBKL. Baiklah, kini saya bersama dengan tetamu kita, Tuan Muhammad Azian bin Muhammad Sofian, Ketua Penolong Pengarah BSTP KPM. Baik Tuan, apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, Kamu sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okay. Baiklah, saya mulakan dengan soalan pertama. Baik. Apakah peranan utama pihak Tuan dalam menjayakan PBKL antarabangsa pada tahun ini? Okey, jadi satu soalan yang mungkin ramai orang tak tahu peranan KPM dalam Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Peranan KPM terutama sekali secara umumnya adalah merupakan satu kementerian yang menjaga pembacaan. Jadi sangat orang panggil apa? Sesuai dengan apa yang dilaksanakan, iaitu pesta buku, iaitu buku adalah untuk membaca. Betul. Okey, dan yang keduanya secara khasnya iaitu bahagian sumber dari teknologi pendidikan. Bahagian sumber pendidikan adalah berperanan sebagai salah satu bahagian yang di Kementerian Pendidikan yang berfungsi dalam memastikan gerakan tabiat membaca ini dilaksanakan dengan baik di seluruh hingga ke akar umbi, iaitu ke sekolah. Jadi itulah peranan kita bila kita ada pesta buku macam ni, kita akan datang untuk memberi sokongan kepada pesta buku dan membawa ke murid-murid kita untuk menunjukkan bahawa apa program-program yang kita telah laksanakan dalam galakkan baca. Betul. Jadi sebenarnya pihak BSTP ni sebenarnya memberi peranan yang utama, peranan yang besar untuk pesta buku tahun ni kan? Betul Tuan? Okey, baik, seterusnya bukan tahun ni saja. Ya, betul. Tetapi dia sebagai satu fungsi dalam bahagian. Alright. Okey, apakah perancangan pihak Tuan selepas PBKL 2026 ini? Perancangan kita, okey, tahun ni bukan kata tahun ni lah, 2 tahun sudah kita telah memulakan yang mana dulu kita tahu bahawa TVPSS. TVPSS ni adalah merupakan satu orang kata apa, kelab ataupun persatuan yang diwujudkan di sekolah-sekolah hanya untuk sekadar kecil-kecilan di antara sekolah-sekolah yang berminat. Tetapi kita telah membuka ruang kepada semua sekolah-sekolah di seluruh negara dan supaya TVPSS ini diangkat supaya semua sekolah-sekolah ini mahir dalam penghasilan bahan. Ini adalah sebagai kita untuk menyahut dasar pendidikan digital negara. Jadi kita punya future plan adalah untuk memastikan bahawa tahun yang akan datang TVPSS ini dapat dibuka dengan lebih luas dan besar di semua sekolah. 10,000 lebih sekolah kita ada di seluruh negara. Baik, semoga perancangan pihak Tuan dapat tercapai juga. InsyaAllah. Okey, baik. Mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit harapan Tuan terutama untuk pasukan TVPSS. Okey. So saya sebenarnya pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada terutama daripada pihak sekolah apa ni Raja Zarina. Raja Zarina Kelang telah tahun ini dapat bersama-sama dengan kita orang untuk orang kata apa, menjayakan pesta buku antarabangsa. Ya, betul. Kita mengharapkan bahawa bukan setakat ini saja, mungkin student-student kita ni akan lebih dapat berkarya, menghasilkan. Saya nampak bahawa TVPSS setakat ni hanya berfokuskan kepada berita dan juga berfokuskan kepada podcast dan sebagainya. Tetapi kita nak cuba kita nak bergerakkan lagi supaya TVPSS ni dapat menghasilkan bahan-bahan PDP. Maksud dia bahan-bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Maksud dia murid mengajar murid. Bukan lagi guru mengajar murid. So pengajaran di antara rakan sebaya. Itu adalah merupakan salah satu harapan kita pada yang akan datang.
Ya, sebenarnya itu lebih efektif kan Ya. kalau kita murid mengajar murid. Ya. Betul tu. Baiklah, terima kasih atas perkongsian Tuan pada hari ini dan juga terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sama-sama. Semoga segala perkongsian hari ini memberi inspirasi dan menambahkan lagi semangat cinta terhadap dunia buku dan ilmu. Jadi untuk InsyaAllah. pencinta buku di luar sana, marilah sama-sama kita memeriahkan PBKL tahun ini. Ya. Dan jom kita serbu PBKL. Malaysia membaca, meraihkan buku. Jumpa lagi semua. Bye.